Bayangkan sebatang benang di tangan kita. Ia mudah putus jika ditarik terlalu kuat dan mudah kusut jika dibiarkan tanpa arah. Begitulah juga kehidupan kita apabila berdepan tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenung satu tema yang bermakna, iaitu menenun ketenangan di tengah gelora hidup. Rakan-rakan sekalian, menenun melambangkan proses yang perlahan dan teratur. Ketenangan pula ialah keseimbangan emosi dan minda, manakala gelora hidup merujuk kepada tekanan dan cabaran yang hadir tanpa diduga. Tajuk ini mengingatkan kita bahawa ketenangan tidak hadir secara tiba-tiba tetapi perlu diusahakan. Langkah pertama untuk menenun ketenangan ialah mengenal pasti punca tekanan. Tekanan boleh datang daripada tugasan yang bertimbun, harapan diri yang terlalu tinggi atau perkara di luar kawalan kita. Apabila kita memahami puncanya, kita tidak lagi dikuasai kebimbangan, sebaliknya boleh bertindak dengan lebih rasional. Langkah seterusnya ialah menyusun langkah dengan bijak. Tekanan tidak akan hilang serta-merta, namun ia boleh diurus. Menyusun keutamaan, menetapkan jadual dan memberi ruang untuk berehat membantu minda kembali seimbang. Aktiviti ringkas seperti menarik nafas perlahan atau berehat seketika sebenarnya sangat berkesan. Akhir sekali, ketenangan memerlukan sokongan dan pemikiran positif. Berkongsi perasaan dengan rakan atau keluarga dapat meringankan beban dan membuka perspektif baharu. Sokongan ini ibarat benang tambahan yang menguatkan tenunan kehidupan kita. Rakan-rakan sekalian, gelora hidup pasti hadir. Namun, apabila kita belajar menenun ketenangan dengan sabar dan bijaksana, kita bukan sahaja mampu bertahan, malah terus berkembang menjadi insan yang lebih kuat dan seimbang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.